Betul, Ketua. Soalan saya soalan 8. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Berhormat Bandar Kuching kerana memukakan soalan di kawasan saya. Untuk maklumat ahli yang berhormat, projek menaik taraf persimpangan Jalan Tun Juga, Jalan Song, Jalan Cheng Ho Upland Interchange di Kuching, Sarawak merupakan antara projek yang telah diluluskan untuk dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-10 di negeri Sarawak. Skop projek dengan anggaran kos sebanyak ringgit Malaysia 72 juta ini melibatkan pembinaan sebuah jejambat dua lorong dua hala atau dua carriageway dengan izin dengan reka bentuk piawai JKR R5 R5 yang merentasi persimpangan sedia ada di Jalan Tun Juga, Jalan Song Kuching. Tata cara perolehan bagi pemilihan kontraktor untuk melaksanakan projek ini akan ditawarkan secara tender terbuka. Sehubungan itu, berdasarkan rancangan tender akan diiklankan selewat-lewatnya sebelum akhir tahun 2010. Sebenarnya 27 hari bulan November ini tender akan diiklankan dan projek dijangka akan dimulakan pada awal tahun 2011 dengan tempoh siap pembinaan selama 24 bulan. Sekian. Ini tender dah dijawab. Ada lagi soalan Yang Hormat? Ya, soalan saya mengalu-alukan pelaksanaan projek itu, dan soalan tambahan saya adalah sebelum ini dalam tahun lalu, bulan Jun tahun lalu, ada sebuah syarikat Global Upline yang diketuai oleh Tan Sri Tim Peking yang membuat pengumuman bahawa dia telah ambil itu projek, dia telah ditawarkan projek itu, dan semasa dia buat pengumuman itu, dia diiringi oleh beberapa pemimpin Barisan Nasional, dan 2-3 hari selepas dia buat pengumuman itu pokok-pokok di sepanjang jalan itu ditebangkan oleh dia. Dan hari ini kita merasa terkejut. Hari ini belum tender lagi, tetapi kenapa tahun lalu Jun itu Tan Sri Tim Peking dia buat pengumuman bahawa dia telah ambil itu projek akan diselesaikan dalam bulan November 2009. Bolehkah yang berhormat Timbalan Menteri buat penjelasan atas perkara ini, dan apakah tindakan yang akan diambilkan sekiranya ia terlibat satu pembohongan dia oleh Tan Sri Tim Peking? Ya, Yang Berhormat Menteri, soalan di dalam ini saya baca jelas betul. Apa kos projek tersebut dan adakah pelantikan kontraktor projek melalui proses tender? Tunggu tu Yang Berhormat. Jadi soalan ni tadi lainlah, atas Menteri sendiri sama nak jawab atau tidak. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Yang Berhormat Bandar Kuching memang anak saudara saya lah, tak apa lah. Lagipun dia suntuk kawasan saya paksa jawab juga. Walaupun pendapat kita dalam politik tidak sama, tapi kita mementingkan rakyat, bukan. Sebenarnya untuk maklumat Yang Berhormat, jalan ini memang sangat penting. Ini adalah jalan protokol, di mana kita perlukan traffic volume sudah menjejakkan 40,000 sehari. Kita perlukan dijambat dengan 2 carriageway, 2 lorong. Ini sangat penting untuk mengurangkan kesesakan
Kerana ini adalah jalan protokol. Sebulan bulan Jun tahun lepas, kerana kita ada majlis raja-raja dan ada pembukaan Dewan Undangan Negeri kan, Kaunsil Negeri, dan di mana kita perlukan membesarkan jalan protokol kita. Yang kita ini kerajaan negeri telah pun bagikan kerja untuk melebarkan jalan ini, dan ini tidak terlibat dalam skop projek ini. Yang saya nak bagi tahu Yang Berhormat Bandar Kuching, dan apa yang didakwa atau dikatakan oleh Yang Berhormat tadi, kalau siapa pun ini negara bebas, siapa boleh kata saya dapat ini, saya dapat itu. Kalau kita tidak, itu dah satu dianggap satu perhubungan, kita boleh buat laporan polis. Yang Berhormat sila buatlah kalau nak tuduh macam tu. Dan bagi kita di sini, ini tidak ada dalam skop kerja kita. Okey, sekian terima kasih.